tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, salam 29 Ramadan 1436 Hijri. Masya Allah. Alhamdulillah. Pagi ini keberkatan Ramadan terakhir melalui infak. Tentunya dalam Assalamualaikum Assalam Biz. Kita bersama-sama dengan Mahatafiz Sains Fatimah Az-Zahra seperti anda lihat sebentar tadi. Dan kali ini kita nak mengetahui apakah perkembangan terkini MTS FAS. Apa khabar adik-adik kita semua? Berapa lagi dana diperlukan untuk kita sediakan? Kita nak siapkan satu tempat yang istimewa, yang eksklusif, yang lebih selesa untuk adik-adik kita meneruskan pembelajaran sains mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan baiklah. Kita nak bersama-sama dengan ikon Mahatafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS, tentunya yang dihormati Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Rasa macam-macam perasaan kan? Betul. Sekarang ni dah di penghujung ni, subhanallah. Kita dah hampir sampai di garisan penamat. Jadi kita rasa sebab dan sedih nak meninggalkan Ramadan tentunya. Dan daripada hari yang pertama, kalau kita masih ingat lagi Ustaz, kita selalu ingatkan penonton semua apakah kelebihan amalan-amalan berinfak, bersedekah dan sebagainya kan. Jadi hari ini Ustaz, sebagai orang kata ulang kaji sedikitlah untuk kita remind balik, ingatkan kepada anda semua bahawasanya walaupun dah tak ada bulan Ramadan nanti, dan kita ambil manfaat juga untuk hari yang terakhir ini untuk mengetahui apakah kelebihan berinfak, tentunya untuk menjaga, especially untuk menjaga adik-adik kita nak meneruskan pengajian mereka dunia akhirat, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton TV Al Hijrah yang baik hati lagi pemurah. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator kita Farah. Sama Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, kita dah ujung Ramadan. Subhanallah. Kita tak tahu sama ada Ramadan akan datang, kita hidup lagi ataupun tidak. Jadi di saat-saat akhir Ramadan ini, mungkin juga saat-saat akhir hidup kita ini, marilah kita berinfak. Kerana berinfak yang pertama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam bulan biasa dia seorang yang pemurah, tetapi dia lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Kerana kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan pahalanya berbeza dengan sedekah di luar Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita sedekah, itu tanda kita seorang yang mendapat keberkesanan berpuasa tersebut, terutamanya dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Takwa ni apa dia? Mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Berdasarkan hadis, sahabat tanya, apa itu takwa? Nabi angkat tangan dan tunjuk ke hati. Takwa itu di sini. Sini cinta. Dan keduanya tuan-tuan, ciri takwa ada dua. Pertama, takut kepada Allah. Takut ditinggalkan oleh Allah. Takut dibenci oleh Allah. Takut tidak diampunkan oleh Allah. Takut dilaknat oleh Allah. Yang kedua, taat. Taat ini sudah satu sifat. Dia ada satu ciri taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan Masya Allah, ciri orang bertakwa, nak tahu kita ni berjaya tak berjaya berhadapan dengan Ramadan ni, ciri pertama orang bertakwa, pemurah. Kedua, penyabar. Ketiga, pemaaf. Dan akhir sekali, suka melakukan kebaikan. Berdasarkan Ali Imran ayat 134. Allah kurniakan syurga, burulah kamu keampunan daripada Allah, dan disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu senang ataupun susah. Ini Allah sedang uji tuan-tuan. Tuan-tuan menonton TV Al Hijrah ni bukan satu kebetulan. Ianya takdir dari Tuhan. Ketika Ustaz bercerita tentang pengumpulan dana sebuah
Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang telah beroperasi daripada tahun 2011 lagi. Ada 350 orang pelajar dalam satu-satu masa dan ada 30 orang guru. Kami hanya menyewa di lot-lot kedai yang ada kemungkinan bila-bila masa ditamatkan. Jadi kami ingin membuat satu sekolah, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, ada padang, ada surau, ada makmal sains dan macam-macam kelengkapan teknologi terkini. Dan Masya Allah tuan-tuan, kita perlukan dana sebanyak 25 juta. Dan 25 juta ini tuan-tuan, kutipan sepanjang ini sampailah masuk Ramadan ni agak menyedihkan. Kita baru dapat kumpul 3.9 juta. Jauh lagi kita perlukan 21 juta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan ragu dan jangan bimbang kerana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah dapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam JAIS dari sudut silibus. Kita berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, ranking nombor 7 daripada 1000 Mahat Tahfiz yang berdaftar. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita telah berjaya melahirkan ramai hafiz yang profesional. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Ustaz merayulah pada orang ramai, datanglah tengok tahfiz kami, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Seri Gombak tuan-tuan. Tengok keputusan anak-anak kami sangat cemerlang. Kebanyakannya mendapat muntas dan pernah sekali muntas naziran. Keseluruhannya muntas. Kita aktif dalam kegiatan co-curriculum, memanah sampai peringkat antarabangsa, silat olahraga dan pelbagai aktiviti yang lain lagi tuan-tuan. Dalam masa yang sama, kita sedang dalam proses mendigitalkan semua mata pelajaran kita. Dalam yang ini kita juga aktif dalam pertandingan robotik peringkat antarabangsa. Dan Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, kita juga sangat aktif dalam pelopor X-Space, iaitu nak pergi ke angkasa pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu tanah yang kita dah beli dengan harga 6 juta. Kita akan bangunkan bangunan ini dengan seberapa segera. Jadi kita perlukan dana sebanyak 25 juta. Kita bawa kumpul 39 juta. Tuan-tuan jangan risau. Sumbang melalui Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melempar ruah. Amin. Dan kemudiannya Allah bagi penghapusan dosa seperti air memadamkan api. Amin. Dengan itu jangan lupa dapat pemotongan cukai 100% melalui Pembadanan Wakaf Negeri Selangor, PWS. Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah scan QR code ni, MyJariah, e-Legacy dan zakat. Zakat dapat pemotongan cukai 100%. Jangan syarikat JLC yang hebat-hebat, jutawan-jutawan yang ada di luar sana, kita sakit kanser yang sakit macam Ustaz, dan ramai-ramai yang tengah tak sihat ni, ingatlah satu hadis Nabi, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Ubat penyakit kita dengan sedekah. Dan seterusnya tuan-tuan, jangan lupa lagi, Rasulullah SAW beritahu tuan-tuan, satu orang yang suka bersedekah, dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Tujuan kita berpuasa untuk mendapat takwa, dan jom rebut peluang ni tuan-tuan. Mungkin besok raya, sedekah esok tak sama dengan sedekah hari ini. Sedekah hari ini menunjukkan kita bertakwa ataupun tidak. Jom tuan-tuan, pujuk hati kita berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Selama mana bangunan ini terbina, orang solat di dalamnya, pelajar-pelajar menghafiz Al-Quran, lahir para ulama, pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Infak sekarang, infak segera. Sementara kita masih bernyawa, sementara Ramadan masih ada. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Masih lagi ada kesempatan ni hari yang terakhir. Allahu Akbar. Dan kita tengok, kita tunggu announcement ni lah. Bila nak raya kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Ada masa lagi yang terluang beberapa jam ni. Banyakkan bersedekah, banyakkan berinfak sesungguhnya. Dia mampu memberikan kesan yang positif kepada masyarakat kita. Mampu ingatkan kita sikap tolong-menolong, bantu-membantu dan sepakat dalam membantu mereka yang memerlukan ketika ini. Masya Allah. Jom sama-sama kita. Terima kasih Ustaz. Saya mohon maaf juga anda tersalah, terkasar apa-apa. Selamat Hari Raya Aidilfitri Ustaz. Masya Allah. Terima kasih sudi hadir pagi ini. Masya Allah. Yang dihormati Ustaz Hanafi Abdul Malik, ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.
Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.